الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح المعرفين وآتنا أفضل ما تؤتي ملك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Maka surat 28 nombor 132 ingat. Okay. Kita baca Arab ya. Wa takunu wa yajibu an takuna niyyatu makrunatan bi awwalihi ay wusli, yani bi awwali maqsudin min al-badani awala min asfali wala nawa ba'da wasli juz'in wajaba i'adatu wasli wala nawa raf'a janabati wa wasla ba'dal badani thumma nama fastaqawwa wa arada wasla al-baqiyah lam yahtaj ila i'adati niyyati. Dan wajib bahawa ada niat itu, niat untuk mandi disertakan dengan awalnya, iaitu awal mandi. Basuh yang pertama tu niat dah. Basuh di mana tak apa. Dengan awalnya dibasuh daripada tubuh, walaupun pada bahagian bawah tubuh itu. Basuh kaki dulu, niat angkat janabah. Sah. Tapi yang sunatnya akan cerita nanti. Maka jikalau dia berniat selepas basuh satu juzuk, mana basuh dulu baru niat, termasuk dia. Wajib mengulangi basuhan juzuk itu. Mana tuang air atas kepala. Tak niat lagi contohnya. Tak niat. Kemudian baru dah sampai air sampai sini baru niat. Air meleleh baru niat. Jadi yang kepala tu tak sah lah dia punya basuhan. Tak niat lagi. Belum niat lagi. Jikalau dia berniat mengangkat janabah, mana pak angkat? Maknanya buangkan janabah. Hukum janabah itu masuk angkat. Kita niat nawaitu rafa'al hadas, nawaitu rafa'al janabah atau rafa'al hadas akbar. Maksudnya ialah buang hukum janabah, buang hukum hadas besar itu yang menghalang daripada sah sembahyang. Itu mana mengangkat, mana buangkan hukum dia. Hadas tak ada apa, kalau kita cek dengan apa pun tak ada hadas. Tak nampak atas tulis kat tangan. Ada tulis ke hadas besar ada kat tangan. Tak ada apa sebenarnya. Jadi hukum tu, mana hukum hadas kita buangkan masa niat mandi wajib. Jadi bila dia niat mandi junub, mandi wajib malam tu, dan dia tidur. Mana basuh kepala dulu, basuh sekat badan.
Mandi-mandi sampai sekat badan, air habis. Dia pun tidur. Dan dia jaga pula esok dan nak mandi yang nak basuh yang baki badan. Dia tak perlu ulang niat. Teruskan mandi saja, sambung balik mandi. Dia kadang-kadang ada orang dulu cerita baru kahwin kan. Jadi malam tu basuh kepala dulu. Sebab apa? Esok tak kepala kita tengok rambut basah. Kan? Dan bila pagi malam ni basuh siap-siap. Esok basuh bahagian bawah je lah ni. Rambut nak berkering lah. Malu pun sangat lah masa baru kahwin ni. Koronanya kan. Jadi boleh basuh kepala dulu. Rambut dulu semua basuh. Badan tak basuh lagi. Esok bangun dalam film setengah tu, sambung mandi saja. Boleh. Tak masalah apa. Tak perlu ulang niat pun. Teruskan sambung saja. Jadi, niat ni, nak niat bila? Yang terbaiknya kita basuh kemaluan tu. Basuh kemaluan kan. Sebab kita bila mandi wajib, kita sunat ambil wuduk kan. Ambil wuduk dulu. Jadi kalau kita ambil wuduk, kemudian kita mandi, kita gosok kemaluan, batal wuduk. Jadi mula-mula basuh kemaluan dulu, basuh dubur dulu, basuh semua kawasan tu, niat angkat janabah, niat angkat hadas besar. Kemudian ambil wuduk. Mana niat ambil wuduk lah. Niat wuduk betul lah. Niat angkat hadas kecil. Basuh muka semua sampai kaki. Kita mandi tu. Basuh tak payah basuh lah. Dah basuh tadi. Jadi niat terbaiknya basuh kemaluan dulu. Niat angkat hadas. Dan baru kita basuh kepala semua ni. Depan, belah kanan, belakang dan kiri belah depan, belakang kiri belah. Jadi cantik lah. Kalau tak basuh kemaluan lagi nak gosok pula, basuh lagi kan. Terkena tangan, batal wuduk pula. Dia terbaiknya basuh kemaluan dulu, niat angkat junub dah. Dan basuh kepala, ratakannya semua. Basuh depan, belakang. Itu yang terbaik. Dan yang keduanya, rukun mandi wajib yang kedua. Meratakan zahir tubuh hingga kuku dan apa bawah kuku, mana bahagian bawah kuku ni, dan rambut zahir dan batin, mana luar rambut dan dalam rambut tu, sekalipun tebal sekalipun. Itu hukum dia. Mana basuh semua badan dengan air mutlak. Dan apa yang zahir daripada umpama rambut, tempat tempat rambut yang hilang sebelum membasuhnya. Maknanya kita kata kan, kita mandi wajib tu, sebelum mandi wajib tu, kita ada tercabut bulu kan, lah di rambut ni, rambut ke apa kan tercabut. Dia basuh dia punya pangkal tu, tempat bekas rambut tu yang tercabut. Basuh situ. Dan lubang telinga, lubang ni maknanya bukan dalam tu, lubang ni. Jadi sebab tu dia sunat kita ambil air letak ni kan. Boleh. Sebab dia ada awning ni kan. Telinga dia ada awning kan. Kalau kita basuh, kita tak sapu, dia tak kena air sini. Dia awning kan.
Kalau kita sabun kan, kita sabun tak, dia ada putih buih sabun ni. Nanti dia kena ambil air, tak sikit dia rata sini. Itu cara yang terbaik lah. Bagi semua kena lalu air. Dan zahir dan faraj perempuan ketika dia duduk mencangkung, itu yang kena basuh. Mana bila dia duduk mencangkung, yang terbuka, yang nampak tu, wajib dia basuh. Ketika mandi wajib. Dan pecah-pecah pada tubuh. Pecah-pecah macam kulit. Tumit kaki pecah pun kena sampai air juga. Dan batin cacar. Cacar kan gelembung ni, dia gelembung. Dulu ingat dulu demam cacar ni. Gelembung-gelembung tu. Bahagian dalam tu kena basuh lah. Yang terbuka, dipecah kulit tu. Kulit dia pecah kan, kena basuh dalam. Tidak wajib basuh batin luka. Bahagian luka yang telah sembuh dan membonjol kulit luarnya. Tak wajib basuh itu. Maknanya dia punya kuping kulit ni kan, kuping luka tu. Tak wajib basuh semua kuping. Basuh luar je lah. Nak cubit buang tak boleh, tak wajib. Pada hadiah tu memang dah bahagian dalam lah. Tak wajib nak kupas dia punya, nak congkil kuping kulit. Tak wajib. Dan pula bawah kuping itu tak nampak apa-apa. Tutup kuping. Tak wajib basuh bawah je lah. Dan haram mengopek apa yang telah bersedaging. Maknanya kalau kulit orang tu jari dia kembang kan, daging dia sama tu tak wajib koyak. Itu maksud dia. Maknanya sama ada daripada asal ataupun dah tua baru dia jadi kembang, melekat lah. Tak wajib koyak. Tak wajib nak koyak. Sebab itu menyakitkan, mudaratkan. Dan wajib basuh yang di bawah kuluk. Orang tak sunat kan. Kulit kuluk tu wajib dia basuh bawah dia. Maka wajib basuh bahagian dalam dia. Kerana kulit kuluk tu sesuatu yang mesti dihilangkan, wajib dihilangkan. Dia bersunat ni, lelaki-lelaki wajib. Sepakat ulama kata wajib. Lelaki-lelaki masuk Islam wajib kena potong. Potong. Wajib. Sebab itu perintah Allah Ta'ala perintah ikut millah Ibrahim. Satu agama Ibrahim ni ajaran ni ialah potong, bersunat, berkhatam. Perempuan tu ya ada khilaf ulama mazhab ni tak wajib. Kita wajib juga. Kita Syafi'i wajib juga. Tidak wajib basuh batin rambut yang bersimpul dengan sendirinya. Sekalipun banyak. Maknanya rambut kerinting. Jadi bersimpul sendiri dia. Nak buat mana dia rambut. Dia kerinting halus. Tak boleh buka. Mandi pun dia tak masuk. Dia jadi bersimpul, jadi serabut kusut kan. Tak boleh basuh. Jadi sendiri dia. Kalau kita buat tak boleh lah. Jadi sendiri dia.
bersimpul sendiri dia. Jadi kita nak dendam, nak letak itu wajib kena buka. Dia kadang-kadang tu ada orang rambut dia lebat, tebal ni. Basuh tak tahu ayat tak maksudnya. Ada, saya ingat lu kawan-kawan masa kecil dulu. Ada satu budak tu orang kata kat dia, ni kalau masuk rambut, kalau masuk kalau jekir mampu dia tak boleh keluar. Punya halus rambutnya. Rintik halus. Mana mati gitu tak boleh keluar kalau jekir. Sikat pun tak ada. Kalau dia bersimpul sendiri dia, sampai tak boleh buka dah. Banyak pun dimaafkan. Wajib basuh kat luar. Sebab dia jadi susah kan. Nak buka, lari nak buka je ni. Dia maafkan. Tidak wajib berkomor dan masuk air ke hidung. Tak wajib. Bahkan dimakruhkan meninggalkan keduanya. Makruh. Kenapa makruh? Sebab ada mazhab kata wajib. Wajib komor ya, masuk air ke hidung. Pendapat Abu Hanifah dia kita raikan. Dia dalam fiqh ni bila ada mazhab kata wajib, kita makruh kita tinggalkan. Kita buat jugalah. Walaupun mazhab kita kata tak wajib berkomor semua tu, tak wajib masuk air ke hidung bersama dia wajib tu. Tapi sebabkan mazhab ni kata wajib, kita raikan, kita jangan tinggalkan. Supaya betul di sisi Allah. Alasan depan Nabi tak nak tinggal. Kita pun jangan tinggal. Bila mandi wajib, masuk air ke hidung, komor. Atau makruh tinggalkan. Makruh tinggalkan berkomor dan masuk air ke hidung. Sedut air ke hidung ketika mandi wajib. Jadi mandi itu dengan air yang menyucikan. Bima'in tahur. Air yang mutlak. Air yang bersih. Air yang tulen. Air mutlak. Air kita lah, air hujan, air pipe itu mutlak. Sungguhnya telah lalu disebut sebelum ni bahawa mudarat. Mudarat ni maknanya tak sah mandi sebab perubahan air sebagai perubahan yang banyak yang mudaratkan. Walaupun apa dengan bahan yang ada atas anggota badan. Maknanya badan kita ni ada benda. Bila kita mandi, benda tu dia cair atas badan kita, dia mengubah sifat air. Kata macam ada warna apa air kita mandi kena tangan kita. Jadi air tu bila benda tu bila kena air, dia jadi keluar color dia. Jadi air berubah lah. Jadi air berubah tu tak boleh angkat hadas yang berubah air tu. Tempat di tangan ni kata tangan kata kita kata. Bila dia terkena benda tu, air tu jadi warna biru kan. Meleleh. Jadi hampir tempat meleleh ni tak terangkat janabah dia. Sebab air dia berubah. Memadai sangka ratanya. Mana memadai dalam hukum mandi wajib ni, kita percaya rata dah. Kita mandi rata, rasa dah rata dah. Okay, cukup lah. Ya. Tak perlu nak cek. Nak cek. Rata nak cek. Tidak rata atau tidak. Tak payah. Kita mandi semua rasa rata. Okey, habis. Tak perlu yakin. Nak cek satu persatu. Nak belek rata tak payah. Tak wajib. Cukup rasa rata dah ni. Sah lah mandi tu. Kita basuh mana yang betul. Kita basuh. Hati kita rasa, okey cukup lah. Okey sah. Cukup dengan zon saja. Apa mana zon? Kita percaya, rata semua. Tak wajib nak yakin, nak cek, nak tengok.
tangan ni apa semua tak payah. Sekali pun tak yakin. Yakin ni kena tengok sendiri, tengok, cek semua kan. Tak perlu gitu. Bahkan memadai kuat sangkaan dengan ratanya air pada tubuh sama seperti wuduk lah. Wuduk macam tu. Kita basuh, rata-rata lah. Okay, jalan tu basuh. Nak cek yang rata pada kan, nak basuh, tak wajib. Sama juga kalau kita mandi kan. Lepas mandi tu, dah siap mandi semua. Kemudian dah masuk di bilik pakai kain semua, dah datang masjid, rasa macam tak rata, tak kena ke bawah hidung ni. Tak kena ayak jadi bawah ni. Tak wajib buat pada. Teruskan. Tak wajib ulang. Tak wajib ulang basuh ni. Disunatkan bagi mandi wajib dan mandi sunat, membaca tasmiyah, membaca bismillahirrahmanirrahim pada awalnya dan menghilangkan cemar-cemar yang suci seperti mani dan kahak ada di badan. Cuci, basuh dulu semua. Basuh, buang semua dulu, baru kita mandi. Ada baca bismillah dulu. Kemudian sudah jadi kan? Baca bismillah dan basuh kemaluan. Kemaluan tu yang tempat ada mani pun. Basuh semua, basuh kemaluan tu niat angkat junub dah. Niat angkat hadas besar. Masa basuh kemaluan tu, basuh dubur semua tu. Itu yang kedua. Lepas daripada bismillah, basuh segala kotoran yang tak najis. Dan najis, basuh najis pun najis basuh juga. Seperti mazi, ada di badan. Sekalipun memadai bagi keduanya oleh satu basuhan saja. Maknanya kita basuh tu, kalau dia air tu bersihkan mazi tu, tak melekat namanya. Mazi tu lalu dengan air tu. Jadi sah sebenarnya. Basuh najis dan angkat junub sekali sah. Satu air lalu sekali saja boleh untuk dua kerja dia, iaitu basuh mazi yang najis itu dan angkat hadas besar sekali. Tapi syarat mazi itu hilang tu, dah melekat, kena basuh, kena gosok. Gosok berarti kita basuh sekali. Cukup untuk hadas besar dan basuh najis mazi itu. Dan sunat kencing orang yang keluar mani sebelum mandi. Dia berjunub, keluar mani dia. Sebelum mandi itu dia kencing dulu. Supaya keluar semua mani yang dalam saluran. Keluar semua, clear semua. Sebab kalau mani wajib dah. Mani wajib dah, semua siap semua. Kemudian keluar air mani, keluar sekali lagi. Baki yang dalam saluran tu keluar lagi. Dia kena ulang mandi sekali lagi. Wajib mandi sekali. Jadi nak bagi tak berlaku tu, kencing dulu, clear semua. Clear saluran. Kemudian selepas menghilangkan cemar-cemar itu, berkumur-kumur. Dan masuk air ke hidung. Kumur dulu, masuk air ke hidung. Kemudian wuduk yang sempurna. Jadi itu tadi. Basuh. Baca bismillah. Basuh kemaluan semua, dubur semua. Ini angkat junub dah, bisa basuh tu. Dan kumur, masuk air ke hidung. Berwuduk.
yang lengkap macam nak semayang. Ini angkat hadas kecil. Kerana ikut Nabi yang diriwayatkan oleh dua syekh, Bukhari dan Muslim. Memang ada Nabi buat macam itu. Disunatkan bagi orang mandi itu mengekalkan wuduk hingga selesai mandi. Sehingga kan jika dia berhadas masa mandi itu dikentut, terpegang kemaluan dia, disunatkan dia mengulangi wuduk itu. Yang afdalnya tidak mengkemudiankan basuh dua tapak kaki dari mandi. Seperti mana yang dijelaskan oleh Nawawi dalam kitab Rawdah. Maknanya masa mandi wajib tu, ambil wuduk tu, basuh selesai tu dengan kaki sekali. Sekalipun sabit mengkemudiankan keduanya, basuh kaki itu dalam hadis Bukhari. Memang ada riwayat begitu. Nabi SAW pernah mandi wajib, selesai wuduk, basuh wuduk sekali, kaki sekali. Dan ada juga Nabi ambil wuduk, kaki basuh last sekali masa mandi wajib. Habis mandi wajib nak keluar tu, basuh kaki, keluar mandi habis itu. Mana basuh kaki di akhir mandi. Ada riwayat begitu pun. Tapi ulama kita, seperti contoh macam Imam Nawawi kata, terbaiknya ambil wuduk selesai terus. Basuh kaki dah, kemudian baru mandi wajib. Boleh je lah, tapi afdalnya boleh ya, nak basuh kaki kemudian pun. Afdalnya ambil wuduk selesai terus, kemudian baru mandi wajib. Jikalau dia berwuduk di tengah-tengah mandinya, maknanya dah siap, dah mandi wajib, basuh setengah badan. Basuh setengah badan. Kemudian baru ambil wuduk. Boleh juga. Mana dapat juga pahala sunat. Akan tetapi yang adalah mendahulukannya. Wuduk dulu. Ambil wuduk dulu. Maknanya basuh kemaluan dulu, clear semua, ambil wuduk sampai selesai, baru mandi. Itu yang terbaik. Dan makruh meninggalkannya. Makruh tinggalkan wuduk masa mandi wajib. Dan kalau kita lepas mandi wajib, ambil wuduk pun boleh juga. Ada yang orang kata boleh juga. Selesai semua, baru ambil wuduk kan? Boleh kan? Ini apa wuduk tu? Ini macam mana wuduk? Diniatkan dengan wuduk itu sunat untuk mandi. Sunat mandi wajib. Sunat bagi mandi wajib. Jika sunyi janabahnya daripada hadas kecil. Mana dia keluar mandi saja. Dia tidur sambil duduk. Mimpi. Keluar mandi. Jadi dia tak ada hadas kecil. Tidur sambil duduk kan. Mimpi. Keluar mani. Jadi junub. Hadas besar ada. Hadas kecil tak ada. Dia ni apa wuduk dia? Masa nak mandi tu. Tapi nak basuh mandi kat atas tu. Kenapa nak pegang basuh juga kan. Malah ni. Jadi niat. Kalau dia tak ada hadas kecil lah. Dia berniat sebagai sunat mandi. Junub tu. Wuduk sebagai sunat. Masa mandi wajib. Dia kalau masanya paling best tidur bila? Dalam khutbah Jumaat.
Kan? Waktu paling best tidur bila? Khutbah Jumaat. Sampai orang gerak. Oi, orang nak komat nak sembahyang tak tidur. Siap mimpi-mimpi kan. Kalau bulan Ramadan siap best lagi mimpi kan. Memang tak mimpi jumpa bidadari, tidak. Boleh wajib lah kat masjid tu. Cuma tak mustahil, boleh jadi. Niat sebagai sunat, perkara sunat masa mandi. Jika tidak, jika dia ada hadas kecil, masa janabah tu ada hadas kecil sekali, ni akan hadas lah, ambil wudu. Ni akan hadas. Ni akan hadas. Kerana keluar daripada khilaf, ulama yang mewajibkannya. Wajib niat hadas kecil. Tak boleh ambil wudu saja kita tak boleh. Maknanya dia begini, dia kalau kita mandi, kita dah berjunub, kita mandi wajib. Kita mandi wajib sahaja pun terangkat dulu sekali. Ada besar terangkat, ada kecil terangkat. Semayang tu boleh. Ini pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Tak wajib niat, tak niat wudu pun tak apa. Contoh kita malas nak mandi, nak ambil wudu kan. Kita mandi wajib sahaja. Boleh ada semayang. Walaupun tadi kita berhadas kecil. Boleh. Tapi ada pendapat kata tak boleh. Oleh kerana itu, sunat kita niat angkat hadas juga, angkat hadas kecil juga. Masa ambil wudu. Jikalau dia berhadas selepas terangkat janabah anggota-anggota wudu, wudu melaziminya serta dengan niatnya. Maknanya wajib tertib tu maknanya. Wajib tertib. Okey macam ni. Maknanya kalau kita mandi wajib, kan. Basuh mana dulu tak apa. Basuh kaki dulu, kemudian kepala. Okey, wudu sah juga wudu. Mana wudu kiat masuk dalam mandi wajib tu. Tapi kalau kita basuh kepala kita, kepala muka semua kena kan. Kemudian sampai kaki tak usah tadi, kaki tak usah kentut tengah mandi tu. Jadi ambil wuduk tu kena muka dulu lah, ikut tertib lah. Muka, tangan, kepala, kaki. Wajib ikut tertib lah wuduk tu. Tapi kalau kita ada junub dan ada hadas kecil sekali, kita mandi macam mana tak apa. Wuduk tu kiat tak ada tertib dulu. Faham tak? Mandi wuduk tu sah, terangkat hadas kecil dan junub sekali. Tak ikut tertib tak apa. Itu maksudnya. Maknanya wuduk kita mandi wajib, basuh apa dulu tak apa. Tak wajib tertib. Boleh faham? Basuh kaki dulu, basuh paha, basuh kepala, tangan juga dah sah saja. Wuduk yang di mana wajib dan wuduk sekali itu sah.
Lah dia macam ni, tadi saya hafal lagi. Dia yang terbaiknya basuh kubur dulu. Masa tu niat angkat adah. Masa basuh kemaluan tu, dubur sekali tu, niat angkat junub dah. Jadi sekali bila dah mandi, tak payah basuh tu lah. Tak payah pegang-pegang. Basuh kemaluan tu depan belakang tu, basuh, niat angkat junub, angkat adah besar. Lepas tu komor semua kan masuk air hidung, dia ambil wuduk. Basuh kaki semua, kemudian mandi. Jadi bila mandi, tak payah basuh sudah, dia basuh dah. Itu yang paling selamat. Mana selamat, tak payah pegang kali kedua. Kalau pegang masa mandi itu, batal wuduk lah. Ada orang kata pakai sarung tangan. Tak perlu tangan, basuh dulu. Basuh masa sebelum mandi tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على الله أكبر. لا إله إلا الله.
Kemudian mana benda sunat ya? Sunat wuduk ni lepas wuduk tu maknanya. Untuk mandi wajib sunat lagi merawat lipat-lipatan. Maknanya kita punya badan kita ada lipat-lipat seperti telinga dan ketiak. Kena pergi basuh dulu tempat-tempatnya yang air mungkin terhalang sikit. Macam telinga kita kan, dia macam auni kan. Kalau kita basuh tak jaga betul, dia tak kena awal ni. Kan? Kalau kita mandi sabun kan, kita mandi ni sabun tak kena awal, mana-mana dia ada halangan sikit. Atau kena ambil air tak tapak tangan, ataupun pergi pipe tu ni habislah bagi yang betul lalu air. Setiap tempat yang susah nak lalu. Dan ketiak angkatlah, kalau begitu tutup ketiak mandi tak kena apa ketiak ni, tak sampai air. Pusat kan kuat pusat. Dan pangkal mata sini. Dari mata kan tu kan. Jadi kena cuci. Di penjuru mata. Siapa ingat saja tu selalu. Kau tak ingat kan? Ingat tak? Tahun SPN 80-an tu ingat kan? Sajak di penjuru mata. Ni tarik mata. Seperti mata depan, tarik mata sini tarik mata. Kena cuci ni. Takut dia halang penjuru mata supaya tak kena air. Wajib cuci penjuru matamu lah. Jadi kalau time sakit mata lagi banyak, lagi patut cuci sangat. Mata banyak, berimpun. Dan tempat pecah di kulit macam tumit tu, kena ni nasi kena gosok bagi dia macam jika ada tanya rambut. Maknanya lepas kita bubuh air tangan tu, kemudian kita tuang. Ataupun masa kita tuang tu kita beri gosok tak kuat kan. Tapi yang penting sampai air. Untuk orang-orang yang rambut lebat lah. Kalau orang tangan sebelah mungkin dia tak atas air, dia boleh dulu sikit kanan dan kiri pula kepala dia. Kemudian membasuh sebelah tubuh yang kanan. Sebelah kanan basuh dulu. Sebelah kanan dulu, depan dulu. Belakang pula. Kemudian yang kiri. Depan kiri. Sebelah ni ke bawah ni. Belakang pula kiri. Dan gosok apa yang sampai tangan kepadanya. Daripada badannya. Ini gosoklah, saudara-saudara gosok. Ini kan, tempat yang bergosok-gosok. Takut ada daki-daki yang halang sampai air. Sebab maknanya benda tu kalau ada wajib ditanggalkan. Kalau tak ada sunat. Jadi kenapa wajib gosok tu? Sunat gosok. Sebab ada ulama yang kata wajib gosok. Ulama kata wajib. Imam Malik kata wajib gosok. Imam Malik ni wuduk pun dia kata wajib gosok. Mandi wajib pun wajib gosok pandangan dia. Jadi sebab tu kalau kita ambil wuduk sunat gosok ni. Gosok
tangan gosok begini sebab nak raikan pendapat Imam Malik bin Anas, pembangun mazhab Maliki. Dia macam tu dalam amal kita ni. Walaupun mazhab kita kata tak wajib, tapi mazhab ni kata wajib, kita kena raikan, kita kena buat juga kalau boleh. Supaya jangan kalau betul pandangan dia tu, contohnya rugi dari akhirat. Apa tak buat. Dan meninggalkan basuh semua tubuh, basuh 3 kali dan gosok 3 kali dan tasmiyah, baca bismillah 3 kali juga, dan zikir selepasnya, zikir selepas daripada mandi tu. Dan berhasil pada air yang tenang, air bertakung. Berhasil 3 tu mana? Buat 3 kali itu. Dalam air bertakung dengan bergerak ke semua badan 3 kali. Kalau kita pakai gayung kan, tuang 3 kali, dapat hasil 3 kali. Kalau mandi dalam kolam yang air tak bergerak, macam mana? Kita bergerak 3 kali, 1, 2, 3. Dapat 3 kali. Ataupun turun, naik, cukup 3 kali. Yang penting ada air bergerak 3 kali. Gayung atau pakai shower tu, kita pergi kali keluar sikit, pergi sekali lagi, dapat 3 kali. Bagi betul-betul bersih. Itu tujuan dia. Sekalipun dia tidak mengubah 2 tapak kakinya ke tempat lain, tak pendapat yang paling kuat. Tapi kaki dia kena gerak ya, angkat bau ada 3 kali. Dan menghadap kiblat, sunat menghadap kiblat masa mandi wajib, dan muwalat. Muwalat ni maknanya mandi berhabis sekaligus. Kalau kita mandi malam, masuk kepala saja kan, masuk kepala dulu kan, bangun pagi esok kepala kering lah, orang tak tahu lah. Mandi badan saja lah. Kan? Boleh sah saja, tapi sunat mandi sekaligus, habis sekaligus. Janganlah mandi sikit sejuk lah, esok dah mandi semuanya. Semua tu tak masalah lah, taklah kata tak sah. Okey boleh ya, tapi terbaiknya mandi sekaligus. Dan tinggal bercakap tanpa hajat. Masa mandi ni bercakap tanpa perlu. Sunat. Dan tinggalkan mengelak tanpa ada keuzuran. Uzur ni contoh macam kalau sejuk sangat kan, tak apalah, lak. Jadi tak lak tu apa faedah dia? Kekalkan kesan ibadat di anggota kita. Macam mandi Jumaat lah. Kita mandi Jumaat, tak lak macam apa? Bagi tinggal kesan ibadat tu lebih lama kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Soalan. Dia tanya sebab banyak tak banyak. Banyak tahu tak tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabi sayyidina Muhammad Allahumma hadina wa hadina wa hadina wa hadina. Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma farrij ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.